Kali ini kita akan membincangkan tentang topik yang penting, iaitu kesihatan mental. Betul tu. Dekat luar sana ramai lagi orang menganggap remeh tentang kesihatan mental. Padahal kesihatan mental tu sama penting dengan kesihatan fizikal. Ya, kadang-kadang kita nampak okey dalam fizikal, dalam luaran, tapi dalam siapa yang tahu penuh dengan tekanan, dengan kerisauan. Betul tak? Betul? Jadi, apakah maksud sebenarnya kesihatan mental ni? So, jadi kesihatan mental ni ialah keseimbangan emosi, pemikiran dan tindakan kita. Ia menentukan cara kita bagaimana untuk menguruskan tekanan dan berinteraksi dengan orang lain. Betul. Kadang ia normal kita tak rasa tak okey tu. Tapi yang penting tu cara kita tangani masalah tersebut. Macam mana kita nak tahu kesihatan mental ni mula terganggu? Pendapat saya lah kan, antaranya kita akan cepat marah, susah nak tidur, hilang motivasi, dan kadang-kadang kita akan rasa sedih tanpa sebab. Kalau perasaan itu berlaku, jangan diam. Cari seseorang untuk kita luahkan dan bercerita. Contohnya seperti ahli keluarga, kawan yang rapat. Okey, doktor, apakah langkah untuk kita ambil untuk jaga kesihatan mental ni? So, untuk menjaga dia, pertama ialah self-care. Iaitu kita jaga pola tidur kita, makan makanan yang sihat dan buat aktiviti yang menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, kita boleh mendapatkan sokongan sosial, iaitu bercakap dengan orang yang kita percaya, seperti ibu bapa, kawan baik, kaunselor. Sebab meluahkan itu sendiri sudah membantu actually. Betul tu, Dr. Dawn Encik. Sebab kita kena I love myself kerana diri kita. Kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. So saya suka ingatkan yang tak salah untuk kita minta bantuan dekat orang lain. Itu bukan bermaksud kita ni lemah, tapi kita berani menghadapi masalah yang kita sedang hadapi. Ya, kalau di luar sana dengar ni, okay, kalau anda mengalami yang sama masa waktu sukar, okay, jangan risau. Anda tidak keseorangan, kerana anda boleh jumpa lagi semua orang untuk mendapatkan sokongan. Betul tu, jaga mental macam kita jaga badan kita sendiri. Bila mental kita sihat, hidup pun lebih bermakna. Jaga diri! Jaga minda. Mental yang sihat, hidup bermakna. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye! Aku suruh Faiz tukar dulu. 2, 1, and action! Apa yang kita hadapi? Kita jumpa telur. Dah dulu, Pak.